Hello guys, apa khabar semua? Lama tak buat video lah. Hari ni aku nak pergi servis motor SYM Cruisim ni buat kali yang kedua. Dan aku pergi bukan seorang tapi dengan adik aku kat depan sana tu, yang tengah naik CBR 250RR tu. Kita akan pergi servis motor dia dulu, and then kita akan pergi ke M-Force untuk servis motor SYM Cruisim ni. Wow, gila lah. Tak, SYM ni bukan garing-garing. Apa hal ni? Bismillah. Sorry. Ada tu, ada je lah diorang ni. Buat jalan lah time-time ni. Wey. Comel siap budak-budak tu. Tapi hati-hati lah, takut ada pokok kan. Tersangkut atas pokok korang. Ayah pula yang salah. Okay, depan ni adik aku. Kita pergi dulu servis motor dia, and then kita servis SYM Cruisim. Let's go. Oh, SYM punya top, SYM Cruisim punya top kan. Dah macam Back to the Future lah. Sekali korang pulas mesti hilang punya. Sekali pulas hilang. Gila lah. Alright, kita nak ke kanan dulu. Kita nak sebab nak servis motor Nasrul, adik aku. Okay, bismillah. Jangan buat perangai. Okay, bismillah. What is that? Ninja 650. Smart. Hap. Nampak tak kekuasaan Cruisim 400. Motor ni senang cerita, dia tak ada hesitate. Pulas je pergi, kau pulas je pergi. Tapi minyak kau kasih lah. Woo. Pulas je pergi. Gila. Pemandangan pun kau boleh tengok. Motor pun laju, tong pun padu, motor pun handsome. Memang ngamsoy. Ini aja guys. Okay, kita nak servis motor adik aku dulu, and then kita akan servis motor aku kemudian. Kita servis. Ni owner dia. Sana. Okey, nampaknya macam dah siap. Tapi satu benda yang aku perasan, muka abang ni macam dalam TikTokers yang dia buat muka Sigma tu. Saya guys, aku nak tanya dia, betul ke ni dia ni? Bang. Ni abang Bukan. Bukan lah. Dah selesai servis. Okey jom kita pergi servis motor SYM Cruisim pula. Jom. Muka dia nampak macam TikTokers, sumpah. Betul kata, muka dia macam TikTokers. Tapi bila tanya balik, dia kata bukan. Itu bukan saya. Dia kata okey lah, kita pun cakap je laya kan, baru nak ambil gambar. Alamak, traffic light dah ada. Boleh menjelit tak? Bismillah, jom kita tengok SYM Cruisim boleh menjelit ke tak boleh. Mari kita tengok. Macam tak boleh je. Boleh dengan cara yang betul. Alamak, tak boleh menyelit pula. Ini tidak adil. Si SYM Cruisim ni, dia besar. So bila kau duduk lama-lama, okey, santai. Kau nak bercamping sini pun boleh. Kau nak camping kat traffic light pun boleh. Sebab dia punya keselesaan tu memang top notch. Nampak? Takkan nak potong sebagai kat corner tak ada hal lah. Dia stabil je bila corner. Dia memang stabil. Sebab tayar dia besar. Tapi taklah sebesar SBK tu. Dalam kategori skuter besar gak lah tayar SYM Cruisim ni. Woi, fun gila aku ring dia. Kalau tayar Roxy ke Michelin ke Rosso ke, sedap lah. Tapi okey, alhamdulillah. Janji ada tayar sudah, betul tak? Gila aku nak pergi sangat. Terima kasih. Oh my god.
Berapa jam? Kenapa jam sangat ni? Kau datang daripada mana? Maju. Santai. Kau tak apalah kecil. Aduh, show off siap. Ke aku yang tak hati buat skuter? Aku rasa aku yang tak hati buat skuter ni. Yipim. Okey, ni kita dah sampai. Kita ke belakang. Guna kaki ya. Aku nampak mana motor ni? Nanti nampak kau ajar pula. Nak servis bang? Servis? Ha. Lagi nak tunggu sekejap boleh lah? Boleh bang. Okey. 1 minggu lah? Ha? Mari 1 minggu. Yang ni second time. Okey. Sementara tengah servis motor S1 Cruisim, kita orang cuci mata dulu. Banyak jenis motor guys. Mantap habis guys. Jangan, kawan asu. Astagfirullahaladzim. Kembali ke S1 Cruisim. Santai habis. Okey guys, inilah harga untuk servis SYM Cruisim 400 dekat SH Bikers. Dekat sini kau mesti kenal punya. Inilah harga dia. Okey lah. Yang polisi cantik kan. Okey guys, dah siap dah servis kali kedua. Sekarang ni aku nak pergi jalan-jalan dan kamera aku pun habis. So itulah macam mana korang kalau nak pergi servis, pergi kat sini ya. Korang mesti kenal punya. Dia letak dekat berdekatan dengan Sedang lah. Okey guys, berakhir je dah video kita dekat sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys next video. Bye.